Okay guys, cuba tengok ni. Kereta ni habis leaking. 1, 2 dan 3. Sebab apa? Semua sisi dia dah hancur. Ni baru atas. Sini, tengok bawah ni pun leaking sini. Ni leaking. Sini pun ada leaking sikit-sikit. Tu nampak tu ada kesan minyak tu. Banyak leaking. So purpose dia hari ni kita nak tukar semua seal dia. Ni untuk ni lah, valve cover. VTEC punya ni kita tukar. Dan last sekali ialah ni, dia punya plug dia kat tepi sini lah. So untuk ni kita bagi Dave Bautista atau Chris Brown untuk buat hari ni. Jom Bautista, nak buat apa lu? First, kita buat yang paling senang lah. Paling senang plug lah. Plug macam nak pasang. Dia macam ni je, dia bagi straight. Okay. So kita masukkan je macam tu. Okay. So dah masuk dah. Senang lah, macam tu tekan lah. Senang, tekan je. Next, kita tukar VTEC punya filter gasket. VTEC gasket lah, macam mana? Kita perlukan pencongkel O-ring. Ini dah agak lama, so dia dah keras lah. Bang, macam ni bang, buat Bautista bomb. Baru boleh buka. Dah buka dah. Macam tu, tak payah Bautista bomb dah. Tapi keras lah. Memang dah kena tukar dah pun. Nampak tu. Beza lah yang baru. Yang lama dah kembang. Filter pun dah kotor. So nak install, Ni kita lap dulu bekas-bekas minyak lama. Dah settle lap, masukkan je. Settle. Dah pasang yang baru. Yang lama Wah, dah siap pasang O-ring. Kita lap dulu first. Bekas-bekas minyak lama ni kita lap dulu. Dah settle lap, pasang je. Skru dia ada 3. Sempit sikit. macam pening pasang tu. Dia tak pening tapi dia sempit. Tapi dah settle lah. Last screw tepi ni. Dah ada 3 skru je. Kita dah settle. Tinggal nak ikat ketat lah. So last kali kita akan tukar valve cover gasket. Memang dah keras lah. Tapi dia tak teruk yang macam kita kena cabut satu-satu. Kita keluarkan yang baru. Nampak yang baru beza dengan yang lama. Dia tak bawasi Tak. Nak jumpa dia punya jalan tu pening oh. Kita macam dah jumpa satu. Betul lah bang. Nampak ni. Settle. Kita akan lap dekat area dalam pak tu. Masih ada lagi minyak lama. And then dekat tepi-tepi yang kotor-kotor berkeladak, bekas-bekas gam lama ni. Kalau korang tengok, saya dah lap tadi, dah bersih, tak ada minyak pun. So dekat sini pun tak ada. So tinggal kita pasang je lah. Screw macam biasa. Last sekali untuk kita confirmkan valve cover gasket ni dah betul-betul ketat, kita gunakan torque wrench. Kita pun dah double check semua skru valve gasket, and then kita pun dah pasang balik intake, airbox semua dah settle lah. Okay guys, sekarang kita cuci bawah enjin sebab kesan-kesan leaking yang lama-lama ni. So aku nak tahu kita pakai chemical lah. So tu kita kena protect kita punya muka, mata semua. Benda ni memang bahaya lah. Okay, sekarang kita nak cuci guna air lah. Nak buang semua chemical dekat enjin-enjin tu. So sekarang kita baru lepas settle cuci bawah kesan-kesan leaking. Kita akan pasang cover bawah, and then kita akan cuci belah atas pula. Dan last, nak cuci atas. So nak cuci enjin, tembak je guna air. Tapi jangan start kereta terus. Kena keringkan guna... Nak keringkan guna apa?